Kalau cakap pasal breakfast dekat Pening, memang next level. Pagi-pagi dah ramai beratur sebab makanan sini memang legend. Hari ni kita nak try beberapa breakfast spot yang famous dekat Pening. Jom. First stop, roti bakar Hutton Link. Kedai ni dah lama bertahun-tahun jadi favourite orang Pening. Konsep dia simple, klasik kopitiam, tapi roti bakar arang dia memang lain macam. So, apa yang sedap dekat sini? Ini sarang burung cheese ada. Ui, sarang burung. Channel goyang cheese lah. Pateli ayam daging ada. So, kita nak cuba. Roti canai telur goyang cheese. Dengan roti bakar telur goyang garlic cheese. Sedap. Sedap. Kita nak cuba roti telur goyang cheese tanpa kuah kari. Dalam 1/10, korang narik berapa? 1, 2, 3. 8. 7, 8, 9. So sekarang kita berada di Astaka Lorong Kulit. Ini food court yang paling legend dekat Pening. Penuh dengan local street food. Banyak pilihan, harga pun berpatutan, memang heaven habis untuk full hunter di luar sana. So, dekat sini dalam banyak-banyak kedai yang ada dekat sini, kita tertarik dengan lontong dekat belakang. Uniknya actually kita lontong Johor lah. And then selalunya orang letak tambah sotong, sambal, tapi kita punya signature daging dendeng lah. Kita tak sangka sebab dekat food court biasa je, tapi ada kedai lontong yang cantik, yang sedap macam ni. Ikan bilis tu sedap. Rangup sangat. So, kita nak bagi rating dekat lontong ni 1, 2, 3, 9. Memang sedap. Zas. So next, kita singgah Hamid Patah Mi Sotong. Gerai dia memang legend, sentiasa ramai orang sebab mi sotong dia memang padu. Kuah dia pekat, sotong dia pun lembut. Memang perfect untuk kickstart pagi. Jom try. Sedap. Rasa dia manis-manis, lepas tu letak limau memang kick gila. Sedap-sedap. Korang kena cuba. Sotong dia paling best. So tunggu apa lagi? Kami bagi rating dalam 1, 2, 3. 10. 10. This is the best. This is the best. Last kali kita nak cuba the famous roti canai, which is roti canai Gemas Road. So pot ini memang famous dengan roti canai yang lembut dan kuah dia memang pekat. Simple breakfast tapi rasa dia wajib korang try. Memang padu. Let's Jom. go. Special daging okey juga. Boleh lah. Dalam ni roti canai dia ada roti canai, ada daging, ada telur, ada cheese, ada bawang. So kita kena mix semua, kita tengok sedap ke tak. Sedap banget di sini. Jom kita rate 1/10 dalam kiraan 3, 2, 1, 9. Lepas makan sedap-sedap, korang jangan lupa cek bateri kereta korang tau. Kalau bateri kong tiba-tiba, Jangan risau, bateri hub kan ada? Bateri Hub ada banyak cawangan di sekitar Pening. Antaranya di Jelutong, Bayan Lepas, Bandar Pedah, Bukit Mertajam, Sungai Bakap dan balik pulau. penghantaran, pemeriksaan dan pemasangan bateri semua percuma. Jadi, boleh enjoy food trip tanpa risau. so korang kena follow Bateri Hub untuk pot makan best yang seterusnya. Bye! Bateri Kong, Bateri Hub kan ada?